Tahukah anda bahawa syaitan mempunyai jabatan dan tugas yang berbeza untuk menyesatkan kita? Mari kita bongkar 8 nama syaitan ini supaya kita lebih waspada. Pertama, khanzab. Pernah tak rasa was-was masa solat? Tiba-tiba lupa rakaat atau ragu-ragu niat? Itulah kerja khanzab yang mahu merosakkan kualiti ibadah kita. Kedua, walhan. Syaitan ini menyerang ketika kita berwuduk. Dia buat kita rasa tak sah sampai kita membazir air secara berlebihan. Ingat, membazir itu amalan syaitan. Ketiga, a'war. Tugasnya sangat bahaya, iaitu menghasut lelaki dan wanita ke arah zina. Dia akan menampakkan maksiat itu indah dan penuh nikmat di mata kita. Seterusnya, zallanbur. Dia penguasa di pasar dan tempat perniagaan. Dia menghasut peniaga supaya menipu timbangan, bersumpah palsu dan melakukan penipuan dalam jual beli. Kelima, taber. Apabila kita ditimpa musibah, taber akan datang menghasut supaya kita tidak sabar, meratapi nasib secara berlebihan dan menyalahkan takdir Allah. Keenam, dasim. Dia masuk ke rumah yang tidak disebut nama Allah. Dasim juga pakar dalam memecah belahkan hubungan suami isteri sehingga membawa kepada perceraian. Ketujuh, mad'un, yang pakar dalam menghasut lidah kita untuk berbohong. Dan terakhir, abyad, syaitan yang paling kuat kerana tugasnya adalah menggoda para nabi dan para ulama. Dah kenal musuh kita? Sekarang, kongsikan video ini sebagai peringatan buat rakan dan keluarga. Semoga kita semua sentiasa di bawah perlindungan Allah. Amin.